Pernah tak bulu roma meremang tiba-tiba? Sensasi unik ini, sejuk, takut, atau terharu, dikenali, chicken skin, ia misteri. Tapi kenapa badan kita buat macam ni, sedangkan kita tak berbulu tebal, macam nenek moyang kita? Jom, kita bongkar rahsia ini. Kita mulakan dengan saat-saat mencengkam, mungkin ketika terperanjat, atau mendengar melodi menusuk kalbu, atau berdiri dalam cuaca dingin. Sainsnya mudah. Otot kecil, arek terpilih, melekat pada setiap folikel rambut kita. Bila ia mengecut, rambut tertarik menegak, membentuk bonggol-bonggol kecil di kulit. Fungsi purba. Ada dua tujuan utama. Nenek moyang berbulu tebal gunakan untuk: pertama, perangkap udara, kekalkan haba badan, kekal hangat dalam cuaca sejuk. Kedua, nampak lebih besar ketika terancam. Taktik menakutkan pemangsa. Hari ini, fungsi ini sudah hampir tiada. Kita tak perlu penebat haba bulu, dan saiz tak menakutkan pemangsa lagi. Namun, tindak balas automatik ini kekal. Ia warisan evolusi dari masa lalu. Bukti jejak evolusi pada gen kita, menghubungkan kita naluri survival purba. Jadi, bila bulu roma anda meremang, ingatlah, anda alami gema masa purba. Kisah survival terpahat dalam diri kita.